8.20. Banjir. Ini roti canai telah pun sampai. Hari ini tak ramai orang, jadi saya dapat cepat. Ini ialah roti canai banjir. Ni ya. Okey, jadi kita tengok ni dia kedai roti canai mat. Ni pergi ke Pekan Parit Yani, belok. Okey. Jadi saya dah sampai pun Pekan Parit Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Sri Gading nak cari breakfast roti canai. Jadi biasanya saya akan pergi ke roti canai mat. Ini saya tunjukkan. Ini buat sahabat-sahabat, kalau nak makan roti canai sedap, datanglah ke warung ini. Ini saya tunjukkan ya. Tapi kena datang awal sebab warung ini adalah terlalu ramai bila pada waktu-waktu tertentu. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, warung roti canai mat ini memang sudah terkenal di kalangan penduduk tempatan. Jadi tak payahlah nak iklankan ataupun nak dipromosikan, kerana telah sedia maklum kebanyakan pelanggan adalah terdiri daripada warga tempatan. Kalau kita tengok pada hari-hari minggu, warung ini memang sentiasa penuh. Tak cukup tangan, dan kalau kita perhatikan semua tempat duduk penuh dan ada juga yang terpaksa menunggu. Tapi hari ini saya bernasib baik, kebetulan hari ini tak ramai orang yang datang ke warung ini. Mungkin barangkali hari ini ialah hari bekerja, dan ketika ini ramai daripada mereka bekerja dan tidak berpeluang untuk ke warung mat. Apa yang uniknya, pengiraan yang dibuat oleh pemilik kedai ini selalunya menggunakan cara congak. Dia tak pernah pun menggunakan mesin kira. Jadi mat sebagai owner selalu akan mengira dengan kuat sekali dengan pengiraan secara congak. Dan apa yang saya kagum ialah semua pengiraan yang dibuat itu adalah tepat, seperti kalkulator lah katakan. Jadi inilah satunya unik kalau kita datang ke warung mat ini. Jadi ini saya telah pun memesan roti canai banjir. Macam inilah rupanya, dan kalau kita tengok memang enak sekali. Kerana inilah tempat yang selalu saya pergi ketika saya berada di Batu Pahat dahulu. Ini roti canai banjir. Tuh, lawan pula dengan kopi. Ini kopi deh, kopi O. Ini ya. 8.20. 8.20. Ini dia, saya dah keluar daripada makan roti canai mat. Sekarang saya nak meneruskan perjalanan. Ini saya berada di Sri Gading dan sekarang nak menuju ke destinasi yang seterusnya. Jadi buat sahabat yang nak datang makan roti canai di Sri Gading, boleh datang pada waktu pagi seperti ini, kerana pada waktu bekerja ini kuranglah sedikit pelanggannya. Maksudnya tak ramai. Kalau pada hari biasa kena menunggu lama. Okey, jadi kita tengok ni dia kedai roti canai mat di Sri Gading. Ni saya pun bergerak terus menuju ke destinasi yang seterusnya. Ni saya tunjukkan. Inilah keadaan di waktu pagi Pekan Sri Gading. Nak kata pekan pun boleh, nak kata kampung pun boleh. Dekat sini.
kini saya dalam perjalanan daripada Sri Gading tadi lepas breakfast, dan sekarang saya nak menuju ke Parit Yani. Jadi jalan yang saya lalui sekarang ni ialah Jalan Sri Bengkal. Dari Sri Gading ke Parit Yani. Inilah saya tunjukkan Jalan Sri Bengkalnya macam mana. Sahabat-sahabat yang lalui jalan ini kena berhati-hati, sebab ini adalah merupakan jalan alternatif untuk menuju ke Yomping kalau dari Batu Pahat lah. Jadi agak banyak sekali kenderaan yang lalu di kawasan ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum pernah melalui jalan ini saya tunjukkan bagaimana situasi jalannya. Dan kebetulan pada hari ini merupakan hari raya yang ke-10. Jadi begitu banyak juga kenderaan yang melalui jalan ini. Jalan begitu banyak sekali lori yang melalui jalan ini. Di sebelah kiri itu kita nampak ada banyak kenderaan. Jadi jalannya agak bumping sedikit bila kita melalui jalan ini. Ketika ini jam menunjukkan pukul 9.30 pagi. Jadi ini bukanlah waktu puncak, sebab itu ada kalanya banyak kenderaan dan ada kalanya lengang. Dekat sini kita nampak ada seleko yang agak tajam. Kita tengok, kita kena belok ke sebelah kiri. Ni ke Parit Yani. Ni jalan dia. Jadi seperti ini. Ini merupakan jalan alternatif ya sahabat. Jadi memang tak dapat dinafikan kalau lalu jalan ini kena berhati-hati, sebab saya nyatakan tadi jalan ini agak bumping. Tambah pula di kanan dan kiri ini ada kawasan industri. Ni kita tengok, kita akan melalui jambatan. Ni saya tunjukkan, ni jambatan Sempang Sungai Kanan. Ni di sebelah tu jambatannya. Jadi memang beginilah keadaannya pada waktu pagi. Di sebelah kiri ni nanti tengok ada rumah ni Kampung Sri Bengkal. Di sebelah kiri ni, ni Kampung Sri Bengkal. Kita dah melalui kawasan ini. Ni Jalan Sri Bengkal ini memang digunakan oleh mereka yang kalau daripada Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu melalui Tol Yomping ke Batu Pahat, dia akan menggunakan jalan inilah, satu daripada jalan alternatif. Jadi kita boleh tengok suasana di kanan dan kiri jalan ini, semuanya adalah pokok kelapa sawit. Tengok di sebelah kiri saya pun pokok kelapa sawit, di sebelah kanan pun pokok kelapa sawit. Dan jalan ini digunakan oleh kenderaan berat seperti bas tadi dan di hadapan itu ada lori pun menggunakan jalan ini. Jadi boleh dikatakan jalan ini adalah aktif dan sibuk sekali pada waktu-waktu tertentu.
tu dia Sekolah Kebangsaan Tenaga Sepakat. Ni dulu Cikgu Sahaji Salam lah, dah arwah dah, guru besar sekolah tu. Ni ada tengok di kampung apa ni, ada tulis. Sebenarnya lalu jalan Sri Bengkal ni, kalau kita jalan bersantai ni memang nampak macam dekat, dengan syarat jangan nak cepat sampai. Ke Pekan Farid Yani, belok di sebelah kiri kanan ni. Ni dah nak sampai. Tu mereka ikut sikit jalan ni. Kita tengok tu ada tengok cendol cowboy. Oh, ada cendol cowboy kat sini Cowboy. Ni cendol cowboy. Dan kita teruskan lagi perjalanannya, sahabat-sahabat. Nak menuju ke Pekan Farid Yani. Tak jauh lagi nak sampai ke Pekan Farid Yani ni. Tu ada tulis tu Yomping. Ada 500 meter lagi sempang dia. Ini situasi pagi di Pekan Farid Yani. Kita sudah menghampiri ke Pekan Farid Yani sebenarnya. Di hadapan tu ada sempang nanti. Jadi di sebelah kiri ni ada pusat perniagaan. Jadi saya kena berhati-hatilah untuk memandu di kawasan ini. Ni dah menghampiri sempang jalan daripada Yomping menuju ke Parit Sulong. Itu ada 100 meter lagi. Ni ada restoran Ali di sebelah ni sebenarnya surau ni. Sini ni. Di sebelah kiri ni. Tu ada tulis tu, apa tulis tu? Tu. Tak ada jadi begini keadaannya. Di sebelah tu ni ada kawasan perniagaan. Saya teruskan perjalanan. Okey. Jadi saya dah sampai pun Pekan Farid Yani. Inilah gambarannya Pekan Farid Yani. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.